Entahlah. Mungkin dia akan terlepak kat bangunan yang sama macam semalam kot. Jangan-jangan kawan dia ada kat dalam helikopter tu tak? Serius lah? Tak mungkin lah. Tak mungkin dia buat macam tu. Sebab apa yang jadi hari tu Uncle Jerukicil tengah cek betul-betul pilot helikopter tu. Lepas tu tak macam semalam. Helikopter hari ni helikopter polis. Rakaman kit tu senang-senang je boleh dapat. Lagipun tengok tu. Kat celah-celah orang ramai keliling muzium tu. Ada lebih 200 orang kat simpang tu. Semua dah kena sekat dengan jaring. Kalau kit angkat ke udara mesti ada orang nampak. Nampaknya kamu ni tak adalah bijak sangat. Siapa tu? Serius lah? Siapa dia tu? Itu dia. Detektif handsome lah. Lah, dia tu bekal bangkit ke? Jadi maksudnya Shinichi tak bagi tahu kau lah yang dia nak datang sini. Bagi aku kau memang layak marah dia. Kalau akulah aku memang marah dia kat dia. Lepas tu boleh jadi. Macam tu lah. Teruskan Ran. Skill dia dah makin hebat sekarang ni. Apa? Ya betul. Jadi dia tak bangkit lah ya.